Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, diiringi oleh pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat di sana. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Majlis Yang Berhormat Menteri dan hadirin dipersilakan duduk. Melati putih harum nan berseri, dara dan teruna hai gembira menari. Murai bernyanyi di pohon cemara, tarian disembah hai pembuka bicara. Lenggang lenggok, lenggang lenggok, Seni budaya kami sajikan. lenggang
salam selamatlah datang. Tangkainya emas, bunganya intan, bertandalah Tuhan, hai kami sambutkan. Kami menyambut dengan senyuman, kecil tapak tangan hiru kami dadakan. Melati putih harum nan berseri, dara dan teruna hai gembira menari. Murai bernyanyi di pohon cemara, tarian disembah hai pembuka bicara. Lenggang lenggok, lenggang lenggok, Seni budaya kami sajikan, lenggang lenggok, lenggang lenggok. pemanis kalam selamatlah datang. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tari Silantra dari SK Putrajaya Presin 181 yang telah mempamerkan persembahan tarian selamat datang sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hembusan pawana menyapa pohonan, biru beratap hujan gerimis. Sembah salam kami bingkiskan, sudi bertandang menyerikan majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, yang berbahagia Datuk Wan Hashim bin Wan Rahim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Datuk Dr. Megat Sani bin Megat Ahmad Surpian, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan, yang berusaha Encik Nadimin bin Abdul Aziz, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, yang berusaha Setiausaha Bahagian, Pengarah dan Ketua Jabatan Kementerian, Pegawai-pegawai kanan Kementerian, Pegawai-pegawai dan warga kerja Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tetamu-tetamu jemputan, yang berbahagia Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, serta murid-murid yang diraikan sekalian. Selamat datang ke Majlis Apresiasi Kecemerlangan dan Anugerah Inspirasi Madani Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun bagi meraihkan kejayaan dan kecemerlangan anak-anak Putrajaya dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2025. Majlis penuh bermakna ini turut diadakan sebagai tanda perhargaan dan pengiktirafan kepada para petugas peperiksaan SPM tahun 2025 yang telah melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi dan komitmen demi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan awam negara. Untuk makluman para hadirin, seramai 228 orang murid cemerlang SPM tahun 2025 diraikan pada pagi yang berbahagia ini bersama-sama ibu bapa dan penjaga masing-masing. Majlis ini turut meraihkan seramai 510 orang petugas peperiksaan SPM tahun 2025 sebagai tanda perhargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Sesungguhnya kejayaan yang diraikan pada hari ini merupakan hasil sinergi erat antara murid, ibu bapa, guru, pentadbir sekolah serta seluruh warga pendidikan yang sentiasa komited memastikan kecemerlangan pendidikan di wilayah Persekutuan Putrajaya terus diperkasakan. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis agar sentiasa diberkati dan berada dalam naungannya, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Hashrul Aidil bin Maslan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, kami melafazkan setinggi-tinggi puji dan syukur atas kurniaan-Mu yang membolehkan kami meneruskan urusan kehidupan pada hari ini dan pada hari-hari mendatang. Ya Allah, kami memohon redha-Mu agar majlis apresiasi kecemerlangan dan anugerah inspirasi madani dilimpahi hikmah dan keberkatan, dinaungi rahmat serta keselamatan dan dijauhkan daripada segala bentuk kemudaratan. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amr, limpahkanlah naungan rahmat-Mu kepada kami. Bimbinglah kami dengan hidayah dan panduan Rabbani-Mu. Permudahkanlah segala urusan serta tindakan kami, agar kami dapat mencurahkan khidmat dengan penuh integriti, menghayati budaya kerja berkualiti serta bersatu hati. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, tenun sutera Sulaman Citra, indah hiasan di hari raya, mohon yang berhormat mencanang sejahtera, Wisi Mampan Negara Jaya. Untuk itu dijemput yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada kedua-dua peneranjur majlis. Tak apa, saya terus. Okay. Yang saya kasihi, kita rakamkan ucapan tahniah yang berbahagia Datuk Wan Hashim bin Wan Rahim yang baru saja dilantik sebagai Ketua Seusaha Kementerian Pendidikan. Yang dikasihi Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang baru masuk juga keluarga besar Kementerian Pendidikan Malaysia yang berbahagia Datuk Dr. Megat Sani bin Megat Ahmad Supian, Timbalan Ketua Seusaha Perancangan dan Pembangunan. Yang berusaha Encik Nadimin bin Abdul Aziz, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang diraikan pada hari ini. Apa khabar anak-anak? Itu anak SMK Putrajaya tu jawab tu agaknya tu. Ya, ada alhamdulillah kat ujung tu. Ibu bapa ambil cuti hari ini? Dapat kebenaran ambil cuti Okay, hari ini cuti confirm rekod Baik, terima kasih. Saya ingin mulakan barangkali dengan sedikit trivia tentang Putrajaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil alih Kementerian Pendidikan 2022, 2023, 2024, 2025. Sepanjang 4 tahun ini, tidak ada negeri lain yang mendapat tempat pertama dalam keputusan SPM melainkan Putrajaya. Itu trivia yang pertama. Trivia yang kedua, dalam setiap kali mesyuarat tentang prestasi negeri dan sebagainya, Nadimin tahu, Dr. Azam pun tahu, ada beberapa negeri sentiasa minta kepada saya, YB, keluarkan Putrajaya. Dia bukan negeri pun. Asyik-asyik dia je nombor 1. Kami nak rasa juga nombor 1. Tetapi realiti dan hakikatnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Realiti dan hakikatnya, prestasi Putrajaya kekal sebagai nombor 1 terbaik. Dan kita tidak ada pilihan lain melainkan menobatkan Putrajaya kekal sebagai nombor 1. Sebab itu penting untuk saya tegaskan pada majlis hari ini, kita buat sedikit meriah untuk raikan, kerana kita tahu dan yakin bahawa usaha anak-anak ini dan sokongan ibu bapa dan guru-guru mesti kita hargai. Trivia yang ketiga, tidak ada
dari segi prestasi dan juga kejayaan yang sangat menakjubkan, dan saya masih lagi mahu terus meraihkan sekolah ini. SK Putrajaya Presin 11 yang pernah mendapat World Best School. Dan ia hanya berlaku di Putrajaya. Dan pasca kemenangan SKP Presin 11 ini, pada tahun ini misalnya kita telah pun mula melatih lebih banyak sekolah untuk masuk dan mewakili Malaysia dalam World Best School, kerana semua sekolah ini cukup terinspirasi dengan kejayaan sekolah di Putrajaya. Jadi syabas sekali lagi kepada Presiners SK Presin 11 yang kita harapkan akan terus menjadi penanda aras yang penting, khususnya yang terkait dengan prestasi World Best School. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita meraihkan kecemerlangan pendidikan di Putrajaya ini. Seramai 228 anak-anak Putrajaya diraihkan atas pencapaian cemerlang memperoleh semua A dalam peperiksaan SPM 2025. 228 orang, tuan-tuan dan puan-puan. Mana mungkin kita tidak meraihkannya? Ya, kerana ini adalah usaha Putrajaya, guru-guru dan ibu bapa, sokongan dan usaha anak-anak ini. Ya. Tapi ibu bapa ni, anak-anak ni pandai bagi makan apa ya? Putrajaya ni makan apa tak tahu? Ya, pandai-pandai saya ni. Ya. Jadi kita, apa tu dah jawab dah tu, ya. Pisang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin juga menekankan bahawa dalam konteks melihat kejayaan-kejayaan ini, kita juga merakamkan penghargaan kepada anak-anak calon berkeperluan khas, pendidikan khas yang turut menunjukkan pencapaian membanggakan pada tahun ini. Seramai 22 daripada 25 calon berkeperluan pendidikan khas berjaya memperoleh pensijilan SPM dengan kadar kelulusan sebanyak 88%. Jadi ini pencapaian yang membuktikan bahawa setiap anak mampu berjaya apabila diberikan sokongan, ruang dan keyakinan yang sewajarnya. Jadi hari ini juga kita lihat bahawa kita mahu meneruskan prestasi Putrajaya ini dengan jauh lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Sebab itu saya minta Tuan Nadimin, pengarah, untuk memberikan tumpuan penuh kepada ekosistem Putrajaya ini. Dan kita sedang membincangkan beberapa intervensi dan juga inisiatif besar untuk Putrajaya ini, khususnya yang terkait dengan pendidikan. InsyaAllah kalau jadi kita akan maklumkan. Dalam masa sekarang kita masih lagi dalam proses untuk mengenal pasti apakah inisiatif-inisiatif ini yang dapat terus memastikan Putrajaya kekal sebagai antara negeri yang terbaik melakukan perubahan-perubahan dan reformasi-reformasi pendidikan untuk negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda sokongan pada hari ini, khususnya untuk pendidikan Putrajaya, saya ingin mengumumkan beberapa inisiatif penting. Pertama, sumbangan papan pintar smartboard kepada 28 buah sekolah di Putrajaya oleh Yayasan Guru Tun Hussein On bagi memperkukuh pembelajaran yang lebih interaktif dan selari dengan keperluan pendidikan masa hadapan. Tidak ada pengecualian, semua 28 sekolah akan mendapat smartboard sebagai tanda sokongan kita kepada Putrajaya. Yang kedua, peruntukan khas sebanyak 620,000 bagi ubah suai, naik taraf dan penyelenggaraan bilik guru sekolah-sekolah di Putrajaya sebagai usaha memastikan kebajikan dan keselesaan guru terus diberikan perhatian. Ketiga, pembiayaan khas berjumlah 250,000 bagi sudut sastrawan negara serta pembekalan buku dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka kepada sekolah-sekolah di Putrajaya sebagai usaha memperkukuh budaya membaca, pemikiran dan kecintaan terhadap sastra dalam kalangan anak-anak. Dia begini ibu bapa ya, kita tidak mahu melihat anak-anak kita ni hanya satu sudut sahaja, akademik sahaja. Tetapi jiwa kebangsaan itu juga harus kita bina. Dan di sisi inilah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sangat penting, dan kekuatan bangsa itu bukan hanya maknanya dibina dalam konteks kota-kotanya sahaja,
tetapi juga jiwa anak-anak itu sendiri. Jadi sebab itu kita bagi tumpuan kepada Putrajaya ini, bukan hanya aspek pembinaan kota-kota, tetapi juga pembinaan bangsa itu dan bahasa itu harus bermula di Putrajaya. 1, 2, 3, keempat, peruntukan sebanyak 20,000 bagi pelaksanaan program sukan untuk gadis, remaja atau sugar dalam memperkukuh pembangunan murid secara menyeluruh termasuk aspek kesihatan, keyakinan diri dan kesejahteraan remaja perempuan. Ini memang saya sokong betul program ini khusus untuk anak-anak perempuan kita. Pada hari ini juga anak-anak SPM yang mendapat kejayaan pada hari ini, kita akan raikan mereka dengan menerima wang tunai RM150 daripada Yayasan Didik Negara, voucher buku bernilai RM100 daripada Perbadanan Kota Buku, plak penghargaan daripada Yayasan Guru Tun Hussein On dan sijil kecemerlangan. Dan kita harap kita dapat terus meraikan anak-anak ini dari semasa ke semasa dengan memberikan dorongan kepada mereka untuk terus memperkukuh budaya kecemerlangan, membina keyakinan murid dan melahirkan generasi yang terbaik untuk negara. Anak-anak sekalian, izinkan saya juga mengambil kesempatan ini untuk berpesan beberapa perkara. Dalam kita meraihkan kejayaan ini, saya teringat kepada sebuah buku yang sangat penting. Anak-anak ada beberapa masa lagi sebelum masuk ke universiti. Ramai dah dapat matrikulasi? Ramai dah. IPG? Belum? Tengah interview? Oh, tengah interview. Okay, good luck. Content of knowledge tu penting masa interview. Minggu depan, sebelum raya, akan dapat maknanya makluman tentang masuk asasi dan sebagainya. Yang interview beasiswa dah pergi? Ada? Okey, Alhamdulillah. Izinkan saya berpesan yang terkait dengan buku ini. Kalau ada masa, anak-anak boleh cari buku ini yang ditulis oleh seorang profesor di Universiti Harvard, Profesor Harry Lewis, dan bukunya yang bertajuk Excellence Without a Soul. Ya? Kejayaan tanpa roh atau kejayaan tanpa jiwa. Di sisi yang lain, Profesor Lewis dalam buku ini melihat bahawa satu kejayaan besar di Harvard adalah meraihkan mereka yang pintar cerdas, yang bijaksana, ya, yang mengetahui segala-galanya, yang lulus 100%, A++++. Ya. Tetapi di sudut yang lain, yang membuatkan beliau gusar dan sangat bimbang adalah melihat betapa jiwa-jiwa ini kosong. Tidak ada empati, tidak ada nilai insani, tidak ada jiwa kemanusiaan, walaupun mereka mencipta kejayaan. Dan sebab itu dalam kurikulum kita dan dalam rancangan pendidikan Malaysia yang akan datang, kita perkukuh dan pertahankan pembentukan karakter ini, pendidikan manusiawi ini, kerana kita mahu lahirkan manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Ya, sebagaimana hadis, anak-anak SMK Putrajaya sambung. Yanfa'un nas. Ya. Manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Jadi kebimbangan Profesor Lewis ini adalah kebimbangan yang real. Bahawa ketika kita mencipta kejayaan demi kejayaan, tetapi apabila lompong sisi kemanusiaan, lompong empati dan tidak ada nilai kemanusiaan itu, jadilah ia kejayaan tanpa roh dan tanpa jiwa. Anak-anak kena sentiasa ingat ini, bahawa tujuan pendidikan ini selamanya adalah tentang memanusiakan manusia, menginsankan insan. Itu selamanya tujuan pendidikan. Dan sebab itu kita melihat bahawa keseluruhan pembangunan anak-anak ini, ya, akademik ini satu aspek, yang menagi-menagi comel-comel dari satu aspek, ya, dan yang lain-lain itu juga kita dikira intelektualnya, spiritualnya, ya, rohaninya dan sebagainya. Sebab itu buku Excellence Without a Soul ini adalah indikator penting untuk kita melihat sejauh mana sistem pendidikan kita ini mampu melahirkan manusia yang betul-betul sifatnya itu adalah sifat insani dan manusiawi. Dan ini harapan kita pada anak-anak apabila dapat meneruskan keluar daripada sistem pendidikan ini dan masuk dalam pendidikan yang lebih tinggi untuk sentiasa memastikan, ya, bahawa jiwa-jiwa anak-anak ini sentiasa diisi dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang murni, ya, keinsanan yang tinggi,
untuk terus memastikan bahawa itulah dia sistem pendidikan kita yang melahirkan manusia insani. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua. Terima kasih kepada ibu bapa di atas sokongan dan yang ambil cuti hari ini. Terima kasih. Saya kena rekod pada semua kementerian besok mesyuarat jemaah menteri. Ibu bapa Putrajaya ambil cuti demi memberikan sokongan kepada anak-anak ni. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Dan anak-anak, ya, kemana pun anak-anak pergi, sentiasa ingat bahawa kita sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak dan kita mahu sentiasa melihat bahawa anak-anak, ya, turut walaupun sudah sampai di bintang yang tinggi, tetapi akarnya itu masih di bumi dan melihat kepada sisi-sisi kemanusiaan yang boleh terus mengangkat sisi-sisi anak-anak sebagai manusia yang baik dengan nilai-nilai yang murni, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, tahniah kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, teruskan prestasi ini 2026, 2027. Kita harap Putrajaya akan terus menjadi negeri yang ataupun mencapai dan mengekalkan prestasi yang baik untuk SPM. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan sentiasa mendukung dan menyokong. Mudah-mudahan prestasi ini akan jauh lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih sekali lagi kepada semua guru. Selamat Hari Guru. Kepada semua ibu, selamat Hari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Fadil Nasir di atas ucapan sebentar tadi dan mohon yang berhormat untuk kekal di pentas bagi acara berikutnya. Majlis turut menjemput kesemua tetamu kehormat untuk tampil ke pentas bagi mengiringi yang berhormat. Dimulakan dengan majlis penyampaian apresiasi kepada murid-murid Putrajaya yang mendapat semua A dalam SPM 2025. Dijemput Muhammad Takif Khairullah bin Harmah Azizi. Nurin Kristina binti Suhaimi. Kasih Aish Damia binti Syahril Azli. Muhammad Adib Nukman bin Muhammad Izral Izumi. Sofia Elina binti Jifri. Muhammad Adam Ryan bin Razmi. Darin Arisha Edina binti Muhammad Fazmi. Muhammad Imran bin Afzai Nizam. Kaisara Syaza binti Abdul Halim.
Kishaki Yang Sazmi, Aimi Syahira binti Ahmad Syafi'i, Putri Nosara Kisina binti Ahmad Tarmizi, Putri Humaira binti Muhammad Haris Hazri, Nomaisara binti Fazil, Nur Syaza Irdina binti Muhammad Razak, Mirza Batrisha binti Muhammad Farid, Alia Arina binti Zamrud, Muhammad Akil Akhari bin Muhammad Ros Hakimi, Muhammad Farid Nazmi bin Kamarul, Syahriman Hairi bin Syafi'i, Anwar Farhan bin Muhammad Khairul Azmi, Elis Damia Nazirah binti Syarudin, Elis Damia Najihah binti Syarudin, Muhammad Ilham Wafi bin Ridwan, Nur Irdina Safia binti Khairul Azhar, Nur Safia Anisa binti Adam,
Nur Safia Anisa binti Adam. Wadu Arisha binti Wan Muhammad Hazan Amri. Nur Aina Nabila binti Muhammad Aidil Halim. Afiq Zakwan bin Muhammad Nazri. Muhammad Amin bin Kasim. Ning Anis Sofia binti Nik Syuhaimin. Muhammad Anik bin Zairi. Muhammad Hafizul Solehin bin Hasmadi. Amni Zahirah binti Badrul Akmal Hisham. Farah Nur Maisara binti Izamin. Desna anak perempuan Kumar. Nur Aliaya Sofia binti Muhammad Sabki. Anushya Selva Kumar. Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Zainuddin. Adeva Varisha binti Mustaqim. Nurdania Sofia binti Muhammad Rusdi.
Nur Najla binti Muhammad Nazim. Ryan Fahmi bin Nadimin. Yasmin Husna. Muhammad Irfan bin Ismail. Damia Balkis binti Muhammad Kamil. Akbil Naufal bin Akbil Nizam. Iris binti Muhammad Effendi. Izhar Zuhri bin Muhammad Azizi. Keshini, anak perempuan Sugunan G. Kumar. Muhammad Aisi Zahin bin Muhammad Irwan Fakri. Nur Sakina Izzati binti Ridwan. Alia Asha binti Ahmad Azhan. Kaisara Alisha binti Muhammad Azlan. Nur Iman Kamelia binti Muhammad Talha.
Naima Nadira binti Edi Yazid Ihsan. Muhammad Irfan Hakimi bin Muhammad Faizaruddin. Nur Firzanatul Widat binti Muhammad Azrul. Hafiz Syahmi bin Syahrul Nizam. Nur Ain Safiyah binti Samadi. Nur Aira Kistina binti Nurul Rizwan. Putri Kaisara binti Rosli. Farah Batrisya binti Iskandar. Muhammad Irfan Hakim bin Ahmad Rizal. Amir Maula bin Muhammad Radi. Nia Adriana binti Adli Hisham. Hadif Yafiq bin Hazril. Nur Zakiyah binti Muhammad Isa. Nur Nisa Husna binti Muhammad Zulhilmi. Ayuni Humaira binti Muhammad Fazil. Isma Hayati binti Muhammad Helmi. Akil Ryan bin Muhammad Azli. Megat Ziyad Ulhaq bin Megat Ahmad Najib Syahrudin.
Muhammad Ryan Al-Rifai bin Muhammad Firdaus. Siti Aisyah Nuzul binti Zulbahari. Ahlam Fakira binti Abdul Ghani. Muhammad Adam Mukris bin Rizwan. Muhammad Amar Imtiaz bin Izi Arman. Muhammad Irfan bin Muhammad Anwar. Wan Alisha Kaistara binti Wan Asrul Nizan. Dia Fatma binti Muhammad Sukur. Izazi Wafa binti Muhammad Izham. Nodamia Aisyah binti Muhammad Maizuri. Nurul Alia Patricia binti Muhammad Khair Ruzuki. Siti Nozaratul Husna binti Muhammad Rizman. Dia Mirza binti Arisha. Nasrul Hanif bin Rozaidi. Nurul Batrisha Sofia binti Muhammad Kamal. Zair Azraf bin Muhammad Azhar Irwan. Daniel Imran bin Fadlil Nizam.
Muhammad Azri bin Nur Azmi, Nur Alisha binti Muhammad Azizan, Muhammad Zaim Alif bin Arizal, Najihatul Solehah binti Muhammad Hazlif Aziman, Muhammad Naufal Amin bin Irwan, Amira Sufina Melissa binti Ahmad Supawi, Kairin Najla binti Zabidi, Kistina Nurliana binti Hail Azrul, Riana binti Mazwa, Eliano Joyce anak John, Zia Faris bin Rashdan, Muhammad Danish Izzat bin Nur Hazel Idi Nazwin, Razin Nizar bin Muhammad Nizam, Zaid Ar-Rafiq bin Abdul Hamid, Muhammad Arif bin Rudino, Nick Farid Danish bin Nick Khairuddin, Ahmad Anaki bin Ashraf, Muhammad Ryan bin Muhammad Johari, Karis Iman bin Khaidir,
Muhammad Imran Hakimi bin Amrul Hazli. Hafi Nufail bin Khairuddin. Muhammad Fahim Fakri bin Muhammad Sakrawi. Nakib Akil bin Kamarul Azhar. Ahmad Mikail Haris bin Ahmad Johari. Alif Farish bin Ahmad Fauzi. Ashraf bin Muhammad Al-Yasa. Muhammad Amal bin Hassan. Muhammad Zufar bin Abdullah. Amjad Durani bin Azham. Syafiq Adam bin Shazwan Hazmin. Anish Anaki bin Mazlan. Dayan Ahmad bin Afzal. Ishaq Zafran bin Azrul Normi. Muhammad Zafri Harid bin Nasharuddin. Tengku Iman Muzaffar bin Tengku Amal Jamal Abdul Nasir. Muhammad Luqman Haziq bin Muhammad Syafiq. Muhammad Aril Akil bin Muhammad Faizal. Zarif bin Adi Yusdi.
Muhammad Aikal bin Muhammad Kilmi. Muhammad Widat Anik bin Nazri. Muhammad Daniel Azra'i bin Muhammad Zafri. Ni Muhammad Iman bin Ning Ahmad Kifli. Tengku Muhammad Imran bin Tengku Muhammad Ashrul Haidar. Muhammad Akif Raihan bin Ruwaidi. Arif Zakwan bin Zainuddin. Faris Shauki bin Muhammad Akmaluddin. Tengku Ryan Haziq bin Tengku Muhammad Azrul. Muhammad Aril Zikri bin Muhammad Mahadi. Afif Imran bin Muhammad Hazrul Rizal. Azam Gaddafi bin Azwari. Imran Aiman bin Muhammad Faizal. Amir Hussein bin Muhammad Firdaus. Muhammad Faris Salihin bin Muhammad Firdaus. Syekh Juwaidi Badrishah bin Syekh Ashwadi. Muhammad Iqbal Arik bin Mat Zaimi. Muhammad Faiz Zakwan bin Muhammad Faizal. Emir Lukman bin Nazri. Adam Fardin bin Muhammad Faris. Danish Irfan bin Zulkifli.
Fadli Irsyad bin Muhammad Fazli. Muhammad Haikal bin Muhammad Luqmanul Hakim. Raja Ryan Dalnish bin Raja Azlin. Ahmad Ashraf bin Arshad. Zain bin Azhar. Idlan Hakimi bin Rahmat Hidayat. Ahmad Iskandar Bahrain bin Ahmad Sabri. Aiman Hadi bin Aizul Hussein. Umar Zakhri bin Herman. Adam Harith bin Anizan. Alif Danish Al-Amin bin Khairul Anwar. Muhammad Iman Fakhruddin bin Muhammad Fauzi. Muhammad Ryan bin Muhammad Syahir. Muhammad Ashraf Muhaimin bin Khairul Hafiz. Muhammad Yusuf bin Hamizun. Akif Irsyad bin Ibrahim. Adam Zarif bin Ahmad Syuradi. Ahmad Adib Azran bin Izman. Muhammad Azaim bin Muhammad Azmi. Muhammad Faris Hadif bin Ahmad Muzaffar. Muhammad Airil Hazik bin Khairul Izwan. Asif Naufal bin Aman Shah.
Muhammad Adib Dinsley bin Muhammad Azli, Muhammad Darwish bin Muhammad Syahril, Muhammad Salahuddin bin Muhammad Yusri, Ahmad Izzuddin bin Abdul Muhaimin, Ahmad Omar Ar-Rayyan bin Muhyiddin, Ahmad Wafi bin Muhammad Ashraf, Muhammad Rifki Anwar bin Khairul Anwar, Nik Muhammad Azim bin Nik Muhammad Azuran, Wan Arif Amjad bin Wan Ruhimi, Hafiz Zayan Putra bin Zaharuddin, Alia Nur Safia binti Azman, Aminuddin Zahin bin Mazlan, Irfan Fahri bin Huzaimi Shah, Nur Alfa binti Mazri, Aimi Arisa binti Ahmad Tarmizi, Aisyah Humaira binti Abdul Malik, Amira Nur Rauha binti Syaiful Muzammil, Nur Humaira binti Haris Fazila, Nur Kamalia Khatijah binti Rosli, Siti Zuhaira Akila binti Badli Shah, Ahmad Saifullah bin Muhammad Adif Ansari,
Ainin Nurhana binti Hasnur Izwan. Amal Hayati binti Muhammad Yazid. Auni Nabiha binti Azharuddin. Hasib Hafi bin Imran Haris. Imtinan Maisura binti Muhammad Najib. Khadijah Maira binti Muhammad Khairi. Muhammad Muaz Wajdi bin Muhammad Zarifi. Muhammad Muaz Akhyar bin Muhammad Yusril. Muhammad Naimullah bin Nisar Muhammad. Nur Aina Damia binti Muhammad Yusuf. Siti Aisyah binti Mas Sufyan. Tengku Iman Al-Husna binti Tengku Izharuddin. Dan Hanif Zakwan bin Muhammad Abdul Rahman Zaid. Hadirin sekalian, penyampaian sijil penghargaan kepada petugas peperiksaan SPM 2025. Dipersilakan Muhammad bin Bidin. Muhammad Baharin bin Daud. Kamila binti Musa.
Afidatul Anisah binti Muhammad Sayuti. Syahid Omar bin Syahid Abdul Rahman. Nozura binti Abdul Karim Elias Esab. Nur Dalila binti Yusuf. Muhammad Fadli bin Syafi'i. Juhaidah binti Haji Masli. Nik Fakhruddin bin Wan Abdullah. Farah Wahidah binti Muhammad Midin. Wan Suhaizal bin Wan Saidi. Nurlaida binti Abdul Manaf. Siti Sufina binti Ahmad. Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Nasir. Muhammad Fiza bin Yahaya. Nur Fadilah binti Khairi, Wakil. Nur Helmi bin Uthman, dijemput Wakil. Khairul Asmadi bin Abdul Wahab. Muhammad Syarifuddin bin Muhammad Husin. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah inspirasi Madani sebagai penghargaan kepada sekolah-sekolah Putrajaya yang telah melakar kecemerlangan dan kejayaan dalam bidang akademik. Dipersilakan anugerah inspirasi Madani Sekolah Rendah SK Putrajaya Prisin 11-2. SK Putrajaya Prisin 81. SK Putrajaya Prisin 82. SK Putrajaya Prisin 83. SK Putrajaya Prisin 91. SK Putrajaya Prisin 11-3. SK Putrajaya Prisin 14-1. SK Putrajaya Prisin 17-1. SK Putrajaya Prisin 18-1. SK Putrajaya Prisin 5-1. SK Putrajaya Prisin 9-2. SK Putrajaya Prisin 11-1. SK Putrajaya Prisin 15-1. SK Putrajaya Prisin 16-1. SK Putrajaya Prisin 16-2.
dan SK Putrajaya Persin 18-2. Seterusnya anugerah inspirasi madani bagi sekolah menengah. Dipersilakan SMK Agama Putrajaya dengan 20 anugerah. Sekolah Sultan Alam Shah dengan 22 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 14-1 dengan 25 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 11-2 dengan 27 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 81 dengan 30 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 51 dengan 32 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 91 dengan 36 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 18-1 dengan 37 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 92 dengan 47 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 11-1 dengan 51 anugerah. SMK Putrajaya Prisin 16-1 dengan 51 anugerah. Seterusnya Sekolah Antarabangsa Nexus International School Malaysia. Berikutnya hadirin sekalian, bagi memastikan kebajikan dan keselesaan para guru, khususnya di sekolah-sekolah Putrajaya terus diberi perhatian, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Fadilina Siddiq untuk menyampaikan cek curah peruntukan menaik taraf bilik guru berjumlah ringgit Malaysia 620,000 kepada yang berusaha pengarah pendidikan Encik Nadimin bin Abdul Aziz. Berikutnya pula ialah penyampaian simbolik sumbangan smartboard kepada semua sekolah Putrajaya hasil sumbangan Yayasan Guru Tun Hussein On. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Dr. Zainin binti Bidin, wakil Yayasan Guru Tun Hussein On, untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan penyerahan simbolik tersebut kepada yang berusaha pengarah pendidikan Encik Nadimin bin Abdul Aziz. Hadirin sekalian, Yang Berhormat bukan sahaja prihatin terhadap usaha penambahbaikan kemudahan bilik guru, malah turut menzahirkan sokongan dalam membangunkan co-curriculum dan pembangunan sahsiah murid. Untuk itu, mari kita saksikan penyerahan cek curah peruntukan program Sukan Gadis Remaja Sugar berjumlah ringgit Malaysia 20,000 daripada Yang Berhormat Fadilina Siddiq kepada Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Encik Nadimin bin Aziz. Berikutnya penyerahan cek curah berjumlah ringgit Malaysia 250,000 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka kepada 28 buah sekolah di Putrajaya bagi pelaksanaan dua inisiatif utama.
Berikutnya penyerahan cek curah berjumlah ringgit Malaysia RM250,000 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka kepada 28 buah sekolah di Putrajaya bagi pelaksanaan dua inisiatif utama, iaitu penyediaan sudut sastrawan negara di sekolah-sekolah serta pemberian bahan bacaan berkualiti seperti buku dan majalah kepada murid-murid. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Hasmadi Ali, Ketua Bahagian Pentadbiran Am Dewan Bahasa dan Pustaka untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan penyerahan cek curah. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Fadil Nasidik dan semua tetamu kehormat atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah serta cek curah sumbangan sebentar tadi. Dipersilakan Yang Berhormat Fadil Nasidik serta tetamu kehormat untuk kembali mengambil tempat bagi meneruskan sesi fotografi bersama warga Dewan. Diminta semua hadirin untuk kekal berada di tempat duduk masing-masing dan berikan senyuman yang paling manis untuk lensa kamera semasa sesi fotografi sebentar sahaja lagi. Okay, dimohon untuk hadirin bersedia bagi sesi fotografi. Berikan senyuman paling manis. Okey, dipersilakan kepada semua para hadirin untuk berdiri dan juga rapat. Okey, kita persilakan kepada murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini untuk persilakan kepada semua murid untuk berada di hadapan bersama-sama dengan Yang Berhormat Fadil Nasidik merakamkan benda-benda indah pada hari-hari yang penuh berbahagia ini. Persilakan anak-anak. Okey, mohon penuhkan bahagian hadapan. Okey, senyum. 1, 2, 3. Cheese. Buat muka paling ceria. Baik. Baik, hadirin sekalian, terima kasih diucapkan atas penyempurnaan sesi fotografi sebentar tadi. Hadirin sekalian, daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi, bertaut kasih, bercerai tidak, panjang umur, berjumpa lagi. Madah diungkap, satun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan serta semua tetamu kehormat atas kesudian meluangkan masa dan memeriahkan majlis pada hari ini. Tahniah juga diucapkan kepada semua murid dan ibu bapa yang telah menerima anugerah serta sijil penghargaan pada hari ini. Tidak dilupakan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang, rakan-rakan strategik serta agensi-agensi yang telah bersama-sama menjayakan
dan menyokong kelancaran majlis pada hari ini. Tanpa sokongan semua pihak, majlis ini tidak mungkin dapat berlangsung dengan jayanya. Saya Salisa dan rakan pengacara saya, Saudara Muzammir, mewakili pihak majlis serta seluruh jawatan kuasa kerja ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan, tersilap kata atau terlanjur bicara sepanjang majlis berlangsung. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangannya adalah kelemahan kami sendiri. Dengan segala hormatnya diumumkan Yang Berhormat Fadilin Nasidik serta para tetamu kehormat beredar meninggalkan majlis. Kami sudahi majlis ini dengan kalam mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, berikut pengumuman penting kepada para ibu bapa yang hadir pada hari ini. Diminta kepada semua para ibu bapa dan juga murid yang hadir pada hari ini untuk mengambil makanan yang telah pun disediakan di bahagian ruangan kiri Dewan, ya. Jamuan telah pun disediakan untuk para ibu bapa yang hadir bersama-sama dengan murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini.